Aku kena scam dengan TikTok Shop. Lain yang aku order, lain yang dah sampai. Korang nak tahu tak barang apa yang sampai dekat aku tu? Mesti korang nak tahu kan? Jom kita tengok. Okay, jom kita buka. Kita keluar satu-satu. Wow, pen color-color guys. Kita buka tengok dalam dah. Oh, menarik. Ada pen color-color. Dia apa lagi dia bagi ya? Kain lap ni. Okay, ni dia punya introduksi dah. Apa benda ni? Okay, ni bahagian ni dia ada USB dah. Siapa tak tahu function dia macam mana? Ni dia punya plate. Ini dah. Lagi kita tengok punya function dah. Ini ada lagi dalam kotak ni. Korang akan dapat gift card Bliss Good Soul. Dan lagi korang akan dapat tapak. Okay guys, jom kita pasang tengok. Dan kita test tengok function dia. Oh, dia bukan macam ni ya. Kali kita tak skill dulu. Macam ni ya, kedudukan ya. Kemudian kat wire ni kita akan buka dekat USB. Okay, kemudian saya akan on. Okay, terbaik ya. Okay, korang jangan lupa korang buka plastik ni sekali. Wow, menarik ni guys. Okay, sebelum tu saya akan tutup dulu relight. Saya akan pilih warna biru. Sekejap kita akan pilih. Wow, wish guys. Baik ni. Best gila ni kalau pakai ni. Untuk buat gift, buat live. Okay, right guys. Okay, kalau korang berminat nak dapatkan produk ini, korang boleh saja klik dekat beg kuning yang berada di dalam video TikTok ini.